Ni muka ni banyak kasih masalah hari ni. Long wanted lah. So 36 kita nak naik bas ni pergi ke Krabi. Okay guys, akhirnya kita dah naik dah bas daripada Hatnyai. Kita nak pergi Krabi. Allah, sekarang pukul 1.47 petang. Kita nak pergi Krabi. Kita dah nak jalan dah. Bye. Perasaan setelah 6 jam kita di dalam kenderaan. Okay, ni bilik kami. So ni sinki untuk daripada pintu. Ni tempat baju apa semua. Nanti so semalam view malam kat hotel kami. Cantik kan? So 7E dekat situ je. Kita pergi 7E dulu. Let's go. Hello, kita ada dekat Auna Lemak. Kita cari makanan halal. So, masuk-masuk daripada pintu sana tu. Di pintu sana tu, terus kat sini belah kiri ni nampak Muslim zone food. So, let's go lah. Kita cari makanan-makanan yang mungkin kita boleh makan. Okay, kita minum ayak pertama hari ni. Ayak pertama kan? Cik, official. Kita nak cari makan walaupun kita tak tahu nak makan apa. Dapat ni. Nee. Is 4 jaar. En de dokter is nooit weten. Dat hij ook moest ook naar het ziekenhuis en zo. The next day.
kat long kawasan dekat tepi ni sedang makan croissant. Ingat tak hebat ni makan croissant ke? Kita sekarang kita nak pergi Railay Beach. Kat sini boleh buat aktiviti dan ambil gambar kat sini. But the one thing yang menarik perhatian kami adalah that one thing. Itu saja daripada kami berdua. Kami akan kembali ke daratan. Jom. Jom. Let's go. Sebab ramai sangat orang kat sini. So, let's go lah kita balik. Manusia benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa pun. No fish. Kita mai jauh-jauh kita nak tengok ikan. Ikan tak ada guys. Cepatlah nak ikan lah. Lepas ni ada ke tempat snorkeling? Dia kata tinju. Allah. Jihad, please help. Oh, kita ni okey lah. Dia kena tinggal rempuk tu atau punggung. Dia yang tinggalkan kita. Masih dapat? Penat, sekejap lagi memang lapar. Tarik aku. Tarik aku. Okay. Fish. Ha. Pada Highland kita tangkap gambar dekat situ. Kami nak snorkeling tapi sebab kau hujan lepas tu ayah Tok ni dengan tak banyak ikan sangat. So very disappointed juga. But it's okay. Kita main kat sini pun cantik je. Cuaca taklah panas sangat sebab hujan kan. So dia mendung-mendung kat sini. Still okay lah. How is your life as a fish? Hai Krabi. Lepas ini